A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Hari ini saya akan membahaskan hadis masyhur berkaitan dengan Imam Mahdi, khususnya riwayat yang mengandungi teks nama Imam Mahdi seperti namaku, dan terdapat penambahan teks iaitu nama bapaknya seperti nama bapakku. Sidang penonton sekalian, hadis ini sering dijadikan sandaran dalam perbahasan identiti Imam Mahdi, namun ia memerlukan penelitian dari sudut matan, dan riwayat tersebut boleh ditemui dalam Sunan Abi Dawud jilid yang keempat, muka surat 106, Kitab Al-Mahdi. Tersebutlah hadis Nabi SAW bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu zalikal yaum." Jika hanya tertinggal satu hari sahaja di dunia ini, nescaya Allah akan memanjangkan hari itu, hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi, sehingga Allah mengutuskan seorang laki-laki dari kalanganku atau dari kalangan ahli baitku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama ayahku. Perhatikan teks hadis ini, wasmu abihi ismu abi, nama ayahnya adalah nama ayahku. Kajian mendapati bahawa tambahan lafaz ini bukanlah teks asal hadis. Dalam sejarah politik kaum muslimin, khususnya pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, terdapat usaha untuk mengaitkan tokoh tertentu dengan konsep Al-Mahdi bagi tujuan legitimasi politik. Antaranya ialah Abu Ja'far Al-Mansur yang menamakan anaknya sebagai Muhammad dan memberikan gelaran Al-Mahdi supaya tepat dengan lafaz hadis tersebut. Perkara ini telah disentuh oleh Ibnu Taimiyah yang menceritakan kerakusan kerajaan Bani Abbasiyah dalam kitabnya Minhaj Al-Sunnah jilid keempat muka surat 98. Ibnu Taimiyah menulis, "Walihaza lamma kana al-hadithul ma'rufu 'inda as-salafi wal khalafi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil mahdi yuwati usmuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Oleh itu, memandangkan hadis yang terkenal di kalangan kaum salaf dan khalaf, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang Imam Mahdi, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Sara yatma'u katsirun minan nasi fi ayyakuna huwal mahdiyah hatta sammal Mansur ibnahu Muhammadan wa laqabahu bil mahdi muwata'atan lismihi bismihi wa ismi abihi bismi abihi walakin lam yakun huwal mau'uda bihi. Ramai orang berharap bahawa dirinya lah Imam Mahdi, sehingga kan Al-Mansur menamakan anaknya sebagai Muhammad dan memberikan gelaran Al-Mahdi kepadanya untuk menyamakan namanya dengan nama Nabi dan nama bapaknya dengan nama bapa Nabi. Namun dia bukanlah Al-Mahdi yang dijanjikan. Anda dapat lihat di sini, Raja Bani Abbasiyah inginkan anak mereka diperkenalkan sebagai Imam Mahdi. Ia juga menamakan anaknya sebagai Al-Mahdi. Ini menunjukkan lafaz tambahan tersebut pernah dimanfaatkan dalam konteks politik yang membuka ruangan perbahasan kemungkinan berlakunya manipulasi riwayat. Selain itu, saudara-saudari sekalian, ada sebahagian pengkaji menyatakan bahawa tambahan ini berkaitan dengan gerakan pemberontakan Muhammad bin Abdullah An-Nafsuz Zakiyah, dan sejarah pernah menyebut beliau mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, lalu riwayat tertentu dipadankan dengan dirinya untuk menyokong dakwaan tersebut. Dalam kitab Asy-Syi'atul Imamiyah Isna Asyariyah fi Mizanil Islam, sebuah kitab anti-Syiah, dalam muka surat 307, pengarang kitab ini memberikan penjelasan tentang hadis ini. Wa min tilkal ahadis law lam yabqa minad dunya illa yaumun wahidun latawwalallahu dzalikal yauma hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Dan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut, kalaulah tidak tinggal dari dunia melainkan satu hari sahaja, nescaya Allah panjangkan hari itu sehingga Allah utuskan padanya seorang laki-laki dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya
sama dengan bapakku. Wala raiba anna hadza qad wada'ahu ashabu Muhammad bin Abdullah an-nafs az-zakiyyah fa innahu kana ma'rufan bi kaunihi al-mahdiyya mundu sibahu. Dan tidak syak bahawa sesungguhnya hadis ini telah dibuat-buat oleh pengikut-pengikut Muhammad bin Abdullah an-nafs az-zakiyyah, kerana sesungguhnya dia telah dikenali sebagai Al-Mahdi sejak kecil. Memang benar nafsu zakiyah terbunuh dalam pertempuran, namun ia mempunyai dakwaan sebagai Imam Mahdi. Oleh kerana nama ayahnya bukan bernama Hasan, iaitu Hasan Al-Askari, lalu riwayat ini direka cipta agar dapat mengangkat kedudukannya. Sekarang mari kita lihat salah satu hadis sahih yang tidak menyebutkan ungkapan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ini dapat kita lihat dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi yang disunting oleh Al-Albani, jilid yang kedua muka surat 488. Babu maja'a fil Mahdi, bab apa yang telah diriwayatkan tentang Imam Mahdi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazhabu ad-dunya hatta yamliku al-arabu rajulan min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak akan lenyap dunia ini sehingga seorang laki-laki dari ahli baitku memerintah orang Arab yang namanya sama dengan namaku. Jelas di sini hadis sahih tidak menyebutkan ungkapan tersebut. Banyak lagi kitab-kitab Ahlussunnah yang sebenarnya menyebutkan nama Imam Mahdi sebagai Muhammad bin Hasan Al-Askari. Sudah tentu mengambil masa yang panjang untuk saya menyebutkan satu persatu kitab-kitab tersebut. Namun anda boleh dapatkan kitab Kashful Ghaibiyah, kitab Jawi lama yang dijual di kedai-kedai buku di negara ini. Ini versi yang telah dicetak, iaitu kitab Kashful Ghaibiyah karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fatani, cetakan lama. Teksnya berbunyi, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada daripada keluar Al-Mahdi itu, tetapi tiada keluar ia hingga memenuh bumi itu jauran dan zulman. Maka memenuh ia akan dia khistan dan adlan, dan iaitu daripada keluarga Nabi, daripada walad Fatimah, iaitu anak cucu Fatimah, iaitu anak cucu Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Bermula neneknya, iaitu nenek moyangnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Perhatikan di sini. Bermula bapaknya Al-Imam Hasan Al-Askari, bukan Muhammad bin Abdullah. Antara kitab lain ialah Murujuz Zahab karangan Mas'udi, jilid keempat muka surat 160. Pengarangnya menulis Al-Imam Tsani Asyar, imam yang ke-12. Wa fi sanati sitina wa mi'ataini ubida Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali. Pada tahun 260 Hijrah wafatlah Muhammad Al-Hasan bin Ali. Jadi siapakah gerangan Al-Hasan bin Ali ini? Wahuwa Abul Mahdiyil Muntazar, iaitu beliau adalah bapa kepada Al-Mahdi yang dinanti-nantikan. Demikianlah dua kitab yang menyebutkan bahawa Imam Mahdi itu anak kepada Hasan Al-Askari. Sebenarnya banyak lagi kitab-kitab Ahlussunnah yang saya rasa mengambil waktu yang panjang untuk menceritakan satu persatu. Jadi cukuplah setakat ini bahawa matan hadis nama bapaknya seperti nama bapakku adalah rekaan. Ada hadis dari jalur yang lain tidak menyebut nama ayahnya seperti nama ayahku. Berdasarkan analisis terhadap matan dan sanad, beberapa kesimpulan dapatlah dirumuskan. Yang pertama, tambahan lafaz nama bapaknya seperti nama bapakku tidak terdapat dalam semua riwayat, bahkan boleh dipertikai. Yang kedua, dari sudut sejarah terdapat kemungkinan unsur politik mempengaruhi penyebaran lafaz ini. Dan yang ketiga, riwayat yang lebih kukuh hanya menyebut persamaan nama Imam Mahdi dengan nama Nabi, iaitu Muhammad, tanpa menyebut nama bapaknya. Akhirnya, perbahasan ini menunjukkan kepentingan kritik hadis secara ilmiah yang tidak hanya bergantung pada teks semata-mata, tetapi turut mengambil kira konteks sejarah dan perbandingan riwayat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.